Tengok kita masuk D, dia masih A lagi. Apa masalah ni? Toyota Camry XCV 50 punya owner. Tengok habis video ni dulu ha. Kita Camry ya. Okey, so kita tak boleh masuk sekarang dekat parking P ni. Tapi sini A. Ha, tengok kita masuk D, dia masih A lagi. Apa masalah ni? Jom kita tengokkan. Okey, so kita tengok check memang rasa dalam punya itu kabel, gear lever punya kabel di dalam tu push rosak. So kita akan buka cover ni untuk ganti dan push tu. Nanti saya akan tunjuk gambar semua ya. Okey, so sekarang kita sudah buka. Okey, sudah nampak lah ni kabel. Nampak kabel ni dia terbuka. Dia sepatutnya dekat lock sini. Nampak? Dia sekarang dia push sudah pecah. Dia jadi longgar. So tiba-tiba dia keluarkan. So kita fix ni pada bush ni lah. Bush ni boleh dapat dekat mana-mana lah. Ini yang OEM nya. Original pun boleh. OEM pun boleh. Sebab dia lama-lama dia pun jadi pecah. Kalau dia selalu tak panaskan kereta kat luar kan. Letak kereta kat luar dia cepat panas. So kita ganti yang ni je. Memang senang. Settle.